Gaji dah masuk, apa langkah pertama yang tuan-puan perlu buat? Pesan mentor saya, untuk pastikan kegembiraan itu bertahan lama, bila terima duit gaji, alihkan sebahagian duit sebagai simpanan emas untuk paksa dan lupa sebagai reward diri, selebihnya baru dibelanjakan. Jangan tunggu duit lebih baru nak menyimpan, sebab sampai bila-bila pun kita tak akan ada duit lebihan. Apa yang kita belanjakan itu membuatkan orang lain lebih kaya. Sebaliknya, apa yang kita simpan itu yang menambah kekayaan kita. Jadi, bayar diri sendiri terlebih dahulu sebelum membayar orang lain. Guru-guru kewangan sarankan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji perlu disimpan sebagai yang pertama adalah dana kecemasan, yang kedua pelaburan masa depan, yang ketiga perbelanjaan penting masa hadapan. Bagi pemenyimpan emas, sebahagian daripada 10% itu boleh digunakan untuk menabung emas melalui akaun emas Gap di Public Gold dengan bajet serendah RM100 sahaja. Sempena musim gaji, saya mahu bantu 30 orang yang mahu kukuhkan keuangan melalui simpanan emas. Bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, tuan-puan boleh sahaja terus rujuk pin video saya cara mudah daftar akaun Public Gold dan saya akan bantu sebaiknya.